Tak salah untuk beli emas digital, tapi kata guru emas saya, kekuatan emas adalah fizikal je. Mana yang lebih baik, simpan emas fizikal ataupun emas digital? Okey tuan-puan, dua-dua ni baik. Cuma apa yang saya belajar dengan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, beli emas mesti dapat emas. Emas yang terbaik adalah emas yang ada di tangan kita. Bila kita beli emas, mesti dapat barangnya. Sebab emas ni bukan macam saham, tak ada barang dia. Kalau emas digital, dia tak ada emas. Kita hanya tahu grad emas yang tertera dalam akaun tersebut. Dan kata pakar kewangan nombor 1 Malaysia, Tuan Azizi Ali, simpan emas ni bukan sekadar nak untung, tapi kita nak jadikan emas ni sebagai simpanan dan juga insurans kekayaan kita. Bila ada emas fizikal, anything happen to the company, emas tu ada di tangan kita. Jika berlaku keruntuhan sistem kewangan seperti di Zimbabwe, duit mereka jatuh dan tidak lagi bernilai, maka kita boleh survive dengan emas fizikal yang ada di dalam tangan kita. Jika berlaku peperangan di Vietnam, kita boleh bawa emas ni ke mana-mana negara yang lebih selamat dan jual di sana. Tapi kalau emas digital, kita tak boleh nak buat apa-apa dah kalau jadi situasi ekstrim seperti itu. Di akaun Masgap Public Gold, tuan-puan boleh menabung emas serendah RM100 saja. Tak perlu modal yang besar untuk terus beli emas fizikal. Bila dah menabung emas dalam akaun Masgap, cukup saja grad emas dalam akaun, tuan-puan boleh terus keluarkan dalam bentuk fizikal. Jadi untuk tuan-puan yang nak saya guide untuk mulakan simpanan emas, boleh refer pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma, ataupun boleh juga tekan link di bio. Saya akan bantu sebaiknya. Peluang rapai-rapai untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!